Kak, saya semua sekali 5 ya. Awak, jangan gini ke saya. Saya tahu saya kehilangan awak. Saya sayang awak. Tina, aku dah. Bila aku dah kata tak osir dah. Aku tak osir dah. Aku mau tak ya? Tapi, semua awak nak saya buat belakang tu. Awak nak apa lagi? Ikut mu lah nak kata gapo pun. Mulai pada hari ni dah. Aku tak osir dah tengok muka mu. Oh. Cik okey lah. Jangan kacau aku lah. Cik! Cik, jangan buat gini, cik. Jangan buat gini. Okey, sabar. Sabar, kita kena ingat Tuhan. Gapo kita nak buat, kita kena ingat Tuhan dah. Cik, sabar molek. Jangan sedih-sedih. Turun. Dengar gapo saya ajak turun. Mu siapa masuk capah aku? Aku serabut loh. Aku hidup dalam dunia ni tak mana loh. Okey, saya tahu. Saya bukan siapa dengan cik. Saya tahu cik tengah serabut lah ni. Tapi saya merayu. Saya minta tolong sangat dengan cik. Jangan dekat aku. Nanti aku tuju. Okey. Cik! Cik, okey tak ni? Tak okey. Saya tak reti mana benarnya nak nasihat orang benda gini. Pihak tak guna cik bazirkan mata cik hak bahagia ni hanya untuk jatuh hak tak hargai pengalaman cik. Awak tak payah ke kalau kita sayang ke seseorang tu. Yo, saya tahu cik. Tapi Allah ni Maha Adil. Mesti akan ada hikmah di sebalik gapo hak jadi kecil. Awak pernah ke? Jadi gini awak sedap nak kata begitu tu. Saya memang tak ada pengalaman dari benda-benda gini. Siapalah nak saya ke cik. Cuma saya yakin dengan kejadian Allah. Tak ada Allah. Jangan panggil saya cik. Panggil saya Luni. Baik cik. Saya kata Luni. Okey Luni. Terima kasihlah sebab tolong saya tadi. Sama-sama. Okeylah. Hari ni kita kawan Kawan. Kak, saya semua sekali 5 ya.
pandai sangat ngita orang deh. Kalau saya gua jopong. Sorry. Leh. Dah, awak buat gapo sini saya tanya? Saja saya mai tengok awak. Adalah. Panas ni awak. Balik abang awak duduk rumah. Lagi sedap. Duduk atas, duduk atas katil. Sejuk ada aircon pada awak duduk sini. Yalah, suka hati saya lah. Saya mai tengok awak juga ke? Yelah. Ya, awak. Saya beli baju ke awak? Tak payahlah. Tak payah nyusul. Tak apa, saya beli ni untuk awak. Tak apa, saya boleh beli sendiri. Tak apa, ambil je. Nanti saya pakai deh. Tak sih. Nak pakai lalu. Saya tengok hijau ni ke. Tak boleh, pakai cukup. Tengok hijau. Tak kira. Nak juga, pakai juga. Okey, baiklah. Pergi pakai mata lah. Okey. Awak. Thank you deh buat beli baju ni. Mesti mahal ya? No, tak ada mahal pun. Biasa-biasa je. Okey. Saya janji. Nanti saya dapat gaji, saya boleh gaji, saya bayar balik duit ke awak, saya beli baju baru. Tak payah. Saya ikhlas beli baju kau. Terima kasih. Sama. Awak, jom ikut saya. Jom. Jom gimana? Jomlah, ikut saya sekejap. Saya tengok hijau lah ni. Ni pun awak paksa saya suruh pakai baju dah. Tak cara. Jom. Awak saya betul-betul tengok hijau, saya tak boleh tinggal. Tak kira juga. Ikut juga. Saya tengok hijau awak. Oh, tak cara. Jom. Awak. Saya beli telefon kau. Awak ni, kalau nanti saya ada duit, saya boleh gaji, nanti saya belilah. Kalau tak apa, saya beli ni untuk awak. Senang untuk kita WhatsApp, telefon. Kau apa boleh berhubung ke? Tak payahlah awak. Awak sipir lah. Sungguh nanti saya beli dah. Kalau awak tak ambil, bobat yang saya. Malu lah saya. Lain kali belilah awak murah-murah sikit. Ni mesti mahal kan? Lama je. Thank you dah. Ingin keluarkan semua. Tak apalah. Saya juga dulu dah. Ada berapa awak telefon saya. Hubungi saya dah. Pak. Siapa kakak? Saya kakak. Sayang kau ke apa? Tak ada lah. Saya kakak je pun. Kakak jangan ingat abang tak tahu ke apa yang kakak buat selama ni. Bodoh tu. Dia hanya nyapu sapu kat sini. Dia tak layak untuk kakak. Tak ada tapi-tapi. Lagipun abang ada pilihan abang sendiri dah untuk kakak. Dan mulai hari ni, abang tak si tengok kakak jumpa dia lagi. Awak. Luni. Apa lagi? Apa ngawak ni? Awak tak segi jalan-jalan dulu dengan saya? Kita pergi minum air ke? Kita pergi mana-mana ke? Nampak saya pakai baju awak ni? Awak comel.
Tak apalah, Leh. Saya lorak ni. Awak? Mata? Apa benar ni? Saya nampak awak lain macam hari ni. Saya ada salah ke apa kau? Kalau saya ada salah awak, ya? Apa salah saya? Okey, ginilah, Leh. Mulai ni, awak boleh cari saya lagi. Kita dua memang tak sepadan, tak sesuai. Lagipun, saya dah pilih hati ayah saya.